Pernah terfikir, ada bunga yang baunya macam bangkai reput yang dah berhari-hari, bau yang kuat, menusuk hidung, sampai boleh buat anda rasa mual. Ini bukan fantasi, ia betul-betul wujud di hutan tropika kita, satu fenomena alam yang sangat mengejutkan. Inilah Titan Arum, atau lebih dikenali sebagai bunga bangkai. Ia memegang rekod dunia sebagai tumbuhan dengan inflorescence terbesar. Bayangkan, ketinggiannya boleh cecah lebih 3 meter, lebih tinggi dari kebanyakan manusia. Saiznya saja dah buat kita terpegun. Tapi rahsia utamanya ada pada bau. Bau busuk meloyakan itu sebenarnya adalah taktik survival genius. Ia sengaja memikat serangga seperti lalat bangkai dan kumbang untuk datang, menyangka ada bangkai, lalu tanpa sedar membantu proses pendebungaan. Keunikan alam semula jadi yang luar biasa ini menjadikan ia spesies yang sangat jarang ditemui dan dilindungi. Benar-benar satu misteri yang hidup.